Boleh puji Tok Nebel sore ni, tapi saya saya bukan tempat tu kita sesalah. Lagu mana cerita ya? Sebelum tu sesalah kita minta satu follower untuk semangat bagi kami sesalah. Jadi ada seorang Facebook yang bernama Chairat Nuan Nawat sesalah. Nama dia kita baca tu kalau tak kena minta maaf sesalah. Jadi dia pun katanya, "Pom nai tanak pu yai ban, ขอประกาศให้ทุกท่านในหมู่บ้านทราบหมู่บ้านผมใครพบเบาะแสขายยาบ้ายาเสพติด ถ้าชี้เป้าให้เบาะแสคนขายยาบ้าในหมู่บ้านถ้าจับได้ผมให้เงินสด 20,000 บาทครับบัตรยาแท็กpula อนาคตลูกหลานอยู่ที่ผู้นำไม่ต่อสู้ก็เป็นขี้ข้ายาเสพติดตลอดไปya sana. Jadi dia pun berkenaan dengan apa ni dalam muban dia tu dia istihar kata dalam kampung dia tu sana. Apa ni pio-pio jumpa tempat apa ni nego dadah ataupun yas septik sana. Boleh bagi tahu pada dia, boleh lapor pada dia. Kalau lah boleh goyak mana-mana orang jual tu, you nak wila, lepas tu boleh higak sana. You nak wila dah 20,000 kepada orang hak tolong mai sapa pada dia tu sana. Jadi bila kita tengok sana, kita baca ni sana. Nampak hebatlah seorang apa ni pemimpin ataupun seorang Tok Nebel ni sana. Lepas tu kita tengok gambar dia pula sana. Kita nampak dia muda lagi sana. Alhamdulillah, orang muda berani main macam ni. Kita rasa kampung ni akan maju sebab kata punca hak paling besar duduk berlaku nyuri, duduk berlaku serak tabak di kampung, duduk berlaku macam-macam benda. Hak apa ni hak jadi salah satu maksiat besar sana dalam kampung ni dengan sebab ni lah dadah dia buat tak ada hera sana orang depan buat tak ada hera berkenaan dengan dadah, berkenaan dengan yas septik lalu tu lah berlaku punca nyuri, berlaku punca ngenak sana jadi macam-macam sana. Jadi Tok Nebel hak ni berani nak menahan apa ni benda dadah ni nak menahan apa ni keburukan dalam masyarakat. InsyaAllah dalam kampung dia tu akan maju dan insyaAllah dalam kampung dia tu akan apa ni selamat sana. Jadi nak tanya sasaran satu patah, di tempat mana dalam kawasan kita, 3 wilayah kita ada berani macam dengan Chairat Nuan Wat seorang Tok Nebel sana. Dia pun tak ada royak tempat mana-mana tapi bukanlah apa ni 3 wilayah kita. Sekadar sasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.